Ini bukan sign kasut Ini kasut sekolah Abaro ni. Kalau korang tak tulis nama dalam macam ni, memang tertukar. Dekat sekolah hari tu aku pergi orientasi anak aku kan. Kasut sekolah Abaro ni ramai gila orang pakai. Yang ni dia punya abang punya. Adik pun nak juga kasut sekolah Abaro. Tapi untuk adik dia, aku ambil yang jenis bukan bertali lah. Baru sampai daripada Abaro juga. Yang ni ramai gila orang pakai dekat sekolah. Sebiji sama. That's why aku kena tulis nama macam tu. Ni pun aku nak tulis nama juga. Yang baru sampai ni. Ini untuk adik dia. Aku ambil yang jenis macam ni lah. Adik dia tak pandai sangat lagi pakai tali. Kasut sekolah Abaro. Sebab memang banyak orang pakai sama. That's why aku tulis nama. Sebab apa viral kasut sekolah Abaro ni, korang tengok. Dia ada antibakterial. Dia punya insole kat dalam ni. So dia susah nak berbau masam, nak berbau kepam. Dan abang dia pun sama. Nampak yang ni pun antibakterial juga guys. Korang nak kasut sekolah Abaro ni, korang boleh tekan dekat beg kuning bawah tu. Tak nak bagi hilang, korang guna tips aku buat ni. Tulis nama dalam tu. Beg kuning guys. Memang murah, dah viral, ramai orang pakai. So tulis nama takkan tertukar.